Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Sulaiman dan anda sedang menonton Operasi Denggi. Bersama kami, kita akan membongkar kesan, punca dan langkah pelaknya denggi. Demam, batuk dan sakit kepala. Jika tidak dirawat, ia akan menjadi parah. Denggi bukanlah dirawat. Inilah realiti yang dihadapi oleh ramai mangsa Sabah ini. Tanpa aku sangka, anak aku sendiri yang kena. Demam, batuk, sakit kepala. Mengapa semua ni jadi? Dan apa yang paling aku takuti telah pun jadi. Rupa-rupanya anak aku telah terkena jangkitan demam denggi. Seorang jiran keluar lalu membuang sampah di hadapan rumah tanpa rasa bersalah. Tegurannya lantang. Tindakan seperti ini mengundang pembiakan nyamuk Aedes. Namun, amaran itu tidak diendahkan. Timbunan sampah terus dibiarkan. Sikap tidak peduli hari ini mungkin mengundang musibah esok hari. Kedudukan perumahan ini berganding bahu mencegah pembiakan nyamuk Aedes. Tanpa mengira usia, mereka bersama-sama membersihkan longkang, mengutip sampah dan membuang sisa dengan betul ke dalam tong sampah. Mak, betul ke orang cakap kan tempat kotor ni dia jadi tempat pembiakan nyamuk Aedes? Tak, aku tak rasa macam tu. Sebab kalau secara yang tepatnya, nyamuk ni dia akan pilih tempat yang bersih. Ya, memang dia membiak melalui air yang bertakung, tapi dia takkan pilih air yang kotor. Dia akan pilih air bertakung yang bersih. Mak, kau tahu tak? Demam denggi ni disebabkan oleh virus yang dibawa oleh nyamuk Aedes. Bagi aku, benda ni semua dah tahu dah. Sebab daripada kita sekolah, memang dah telah diperkenalkan masalah nyamuk Aedes ni. Selain demam panas dengan sakit sendi, apa lagi kesan-kesan demam denggi? Banyak. Contoh dia, dengue hemorrhagic fever yang boleh menyebabkan pendarahan, tekanan darah kita turun dan paling bahaya sekali, boleh maut. Musuh kita tidak bersenjata, tapi serangannya membawa maut. Jangan tunggu serangan kedua. Saya, Muhammad Sulaiman, melaporkan untuk Operasi Denggi. Ingat, jangan biarkan keluarga kita menjadi maksa pada denggi.